Assalamualaikum. Cak. Hai sekmu. Hai hampa semua. Okey, hari ni aku nak ambil kunyit sikit. Disebabkan kita tanam sikit kunyit walaupun sekangkang kera sahaja tanah tu, tapi tak apa, relax beres. Asalkan makan untuk sendiri, bukan untuk dijual . Okey, hari ni aku nak ambil kunyit. Okey, aku nak korek-korek sikit kat tepi-tepi ni ada. Aku tak ada masa lagi nak tanam, so aku korek dulu hak ni. Okey, aku tengok kat tepi ni ada. Jadi kita korek. Okey, tu dia. Nampak dah. Alhamdulillah besar dah. Lepaslah aku nak buat rendang lagi. Alhamdulillah ada juga rezeki kan. Okey. Ini adalah hasil berkebun lah. Walaupun tak seberapa, jadilah kan. Kira ada lah juga orang kata. Daripada beli, baik kita tanam tu tak. Lah ni sayur apa semua mahal. Bukan murah weh sekmu. Okey, dah okey, kita dah ambil cakap yang cukup saja. Tahu ni cukup lah kalau nak buat rendang kan. Okey, Alhamdulillah. Okey, dah tu kita tengok pula bunga nasi khabu. Bunga nasi khabu ni kalau orang sini panggil bunga telang. Bunga telang kan, yang kali biru tu. Bunga telang. Banyaklah pula time aku tak mau tu berlambak-lambak tumbuh. Kalau masa aku nak nasi khabu tak ada seekor abu. Ni kira banyaklah juga apa tengok siap ada kumbang lagi dalam tu. Ni bunga nasi khabu ni sebenarnya dulu aku tak tanam pun. Tak tanam, lepas tu macam mana tak tahu dia naik sendiri. Nak kata hak liak pun bukan. Tak. Ni bukan hak liak. Tak tahu dia naik sendiri tepi pokok bidara tu. Nak buang sayang, biar pi kat dia lah. Biar pi dia berlingkar, dia berkawan dengan pokok bidara. Okey, ni pokok bidara hak berduri, hak kampung dengan hak apple dia combine sekali. Sebenarnya aku nak tebang pokok ni, tapi disebabkan dia ada bunga banyak, jadi aku tak sampai hati lah pula nak tebang. Tak apalah, kita biar dulu sat. Okey, kat tepi ni ada. Okey, kita tengok dulu langit. Hari ni macam mendung sikit apa. Okey, kat tepi ni ada serai. Okey, serai aku tanam. Wow. Lagi kita nak ambil. Ni adalah terung pipik. Terung pipik. Kalau Kelantan panggil terung gapo ni Alah, lupa dah janji terung lah, adik-adik terung lah sekmu ni segar. Okey, lagi kita nak ambil sikit, nak buat rendang. Okey, ni semua aku tanam lah. Okey, kat sini pokok petola. Kalau orang sini panggil petola, kalau Kelantan panggil pokok ten ni. Pokok ten ni. Okey, jom kita ambil serai dulu. Ambil lah berapa batang boleh ambil. Lagi senang kita blender siap-siap ke, kita nak buat frozen ke. Lepas tu kita buah lah peti air, senang, tak payah duk ambil dulu banyak kali. Walaupun serai aku kat tepi rumah je, kadang segan juga nak ambil empor, malas. Okey, aku tengok cara ambil serai macam mana. Cara-cara orang malas ambil serai macam mana. Macam ni lah apa. Kita ambil lah beberapa batang. Kalau serai dalam bahasa orang putih, orang panggil lemongrass. Lemongrass. Kalau bahasa Penang serai, bahasa Kelantan segar. Gitulah beza dia. Tak banyak beza pun. Makna tetap sama. Cuma tu lah orang kata sebutan tu lain-lain lah. Okey, kita ambil sikit lagi. Tarik. Ni aku segar ni kalau tengok tak ada masa lagi nak trim daun ke, nak buih-buih hak tepi-tepi bawah-bawah tu kau memang tak ada masa lagi mak masalah. Sebab sibuk. Sebab aku duduk sini kerja juga. Bekerja kilang sahaja hampa. Kerja kilang je. Untuk membesarkan anak-anak, mencari rezeki. Okey, ni Allah bercerita lah pula. Okey, ni kita dah ambil dah beberapa batang.
Ni dia aku dah siap cuci serai dengan kunyit. Okey, ni ada daun selasih Thailand. Selasih Thailand ni aku beli masa ni dekat Cameron Highland. 3 minggu lepas ke 2 minggu lepas macam tu lah. Elok je dia naik. Plastik tu aku tak buang ambil api. Janji aku siram je tiap-tiap hari. Okey, kalau apa tak sedap ni buat ulam ke buat masak apa nak. Okey, lampau di sini saja. Assalamualaikum.